Tak, masalah semua melekat ni. Ni melekat. Ini melekat. Dia nak main lah. Tapi dia ni takut. Tengok tu. Okey. Hailey, lah termenyong. Nak pergi mana ni Hailey? Kita nak pergi dating berdua. For the first time. For the first time kita keluar berdua je. Tanpa Abah. Jom. Hai, annyeonghaseyo Cinggu. Hari ni Hailey genap 1 tahun 2 bulan. Alhamdulillah. Hari ni sebenarnya first time aku bawa Hailey keluar and just kita orang berdua je. Sebab selalunya kalau keluar mesti ada Akil. Aku tak berani lagi nak keluar berdua. Oh, Hailey tidur dah. Aku memang plan nak keluar time waktu Hailey tidur. Sepatutnya pukul 12 tapi aku gerak lewat gila. Bila last aku jumpa Aisyah sebelum aku pregnant? Cantiknya. Mata Snow White je. Member bangun. Ya Allah, lembutnya Syaz. Dia panggil ibu kan? Siapa? Siapa ni? Ibu ambil. Hailey belajar ikan. Ni boleh main-main. Binatang-binatang eksotik. Ni comel. Comilnya. Ya Allah, aku pula yang excited. Rasa macam datang zoo lah Aisyah. Ya Allah, gemuknya. Yang ni dia sukakan perhatian. Yang lain dia suka sorok. Oh, tu yang tak nampak tu. Dia memang menyorok. Ini ada gecko tengah menyorok. Ini makanan-makanan dia orang ada. Oh. Sini ada ular. Oh ya, ular pun ada. Menyorok ular tu warna putih. Dia menyorok. Mungkin dia dalam lubang ni. Sini hermit crab. Selalunya dia panjat tu. Betul kat atas tu nampak ada satu crab. Mana? Ni shell dia. Kadang-kadang dia panjat atas ni. Banyak kali terlepas. Ini apa yang dah mati-mati ke apa? Kulit dia kita selalu beli. So nanti diorang tukar-tukar rumah. Diorang akan beratur, diorang akan try fitting. Siapa yang muat akan ambil rumah tu akan jalan-jalan bawah. Oh, ingatkan badan dia memang... No, diorang boleh keluar. Lepas tu bila diorang dah boring kan, diorang keluar, diorang pergi beratur kat rumah lain. Comel. Ni lah cengkerik. Tu lah cengkerik. Cengkerik ni kadang-kadang beli stok dia senyap. Ada yang cengkerik bising. Stok yang senyap. Kita dapat yang bising. Welcome to my house. Menarik datang rumah Aisyah dapat tengok ni. Tapi ni comel lah ni ikan ni. Kat atas ada goldfish yang buruk. Goldfish yang buruk. Dia jenis gemuk kan. Lepas tu kepala dia cuci. Macam geli lah. Macam kecil. Sebab musim kan dia nak beli yang pelik-pelik. Tapi banyak weh. Ni ada lagi. Ni ikan kuarantin. Kenapa? Sakit? Macam mana tahu? Syaki memiliki penyakit kulit. Ni siput dia bersihkan akuarium. Ciput. Hailey ciput. Jangan celup. Ni pokok betul ke ni? Pokok betul. Wow. Boleh hidup. Nampak tu banyak siput. Banyak. Tak tahu lah nampak ke tak. Tapi nampak. Ya. Ni bawah ni. Wow. Cantik kan? Suka suruh ibu beli. Cantik lah hari ni kan. Rasa first time jumpa dia tu. Masya Allah. Terpusing muka aku pula. Princess. Best tak? Suka tak ni animal ni? Laju je tangan tu. Hebat. Ni dalam ni ada yang quarantine pregnant. Kita asingkan supaya nanti bila dia beranak, anak dia tak kena makan. Macam tu Dia dah lah. bila-bila dah tu boleh beranak tu. Wow. Macam-macam. Ada beza. Lah. Beza lah. Buncit. Nak keluar sangat lah tu. Sebenarnya dah banyak kali dah diorang ni bersalin. Tapi anak diorang kena makan. Dengan yang kecil-kecil ni lain pun makan. Nak kena celup. tak pergi akuarium dah ni. Nak kena celup. Sini dah cukup. Okay, menu kita hari ni nasi ayam penyet kongsi dengan Hailey. Si kecil ni, Hailey, pandang ibu. Tengah bagi dia makan. Hai. Tu otter kat belakang. Apa jalan macam tu sayang? Dah. Okey, kejap. Okay, ingat. Alamak, nasi jatuh. Tak apa. Nanti kita vacuum. Aisyah kata nak tengok kamera. Ya, itulah nanti kita nak godek-godek. Nak letak sebelah yang 4. Luna. Pocket 4. Aisyah ada lagi. Tapi bukan yang macam ni. Tahu. Pro. Aisyah beli 2 bulan je kan? Sebelum Luna. beli. Nanti 2 bulan. Lepas tu saya beli Luna. Ibu campur kicap sikit Nak tempe? Makan tempe. Tak. Suka dia. Tenang betul lah. Tinggal tambah pokok-pokok je. Pokok Sebelum ni ada tapi asal kat luar. Limas bila jirus air nanti habuk tu. Air tanah dia keluar kan. Oh, dia kan kena ya. bilik kan. Macam ni lah kehidupan ada baby. Kena bagi baby makan dulu. Yang baru mak makan. Tapi Akil berani ke kalau nak hantar play school? Akil nampak macam risau-risau kan. Dia nampak macam overthinking. Yes, betul. Dia lagi overthinking daripada kita.
Sedapnya Syah. Sedap kan? Nami, duduk sini, duduk sini. Ni sedapnya Nami. Asya risau tak ya? Duduk tengok-tengok Asya macam dia macam tak selesa dengan Asya. Bila dia tengok Asya dia marah. Tadi elok je tidur dengan Aisyah. Baiklah Nami. Nami, nyemut-nyemutnya Nami. Duduk je, tenang, tak apa. Orang mesti belai, ya Allah. Malu kat orang tu. Nangis dia tutup telinga. Stres lah tu. Macam stres sangat. Stres. Trauma. Macam mana? Macam nangis. Ibu gelak, tak pergi test. Bangun-bangun, berak. Make mood. Terbang. Benda baru elok lagi no. Wah, first time dia jatuh ni. Loh, make mood. Meli nak tengok luar. Meli dah bosan dalam rumah. Yeay. Nak dunia nyata. Perempuan kan guys, kita tak tahu macam mana nak selesaikan. Kita perempuan pun tak faham. Dia ni aduh cuma rata-rata. Alah comelnya lah dengan Aunty Aisyah. Dah lah aunty kau ni kurus yang kecil. Nak ukut ni. Insecure lah Lili. Putih sangat. Patut anti makeup lah Lili. Khadijah tak datang hari ni. Selalu nampak dia ada. Selalu datang juga kalau petang-petang tak uzun. Ajaklah. Ya Allah, geram gila dengan anak dia. Ya Allah, Macam anak dia tak makan saman tau. Kenapa? Kalau kita marah dia gelak. Dia takut musim je. Kan Aisyah cakap kalau tengok Hailey suka zoom-zoom kan? Kalau Ya kita Allah. tengok Ya. Syah sampai zoom-zoom muka dia masa dia baby tu. Ya Allah. Ijaz mana Aden? Kau faham makeup? Baru nak ajak main taman. Gimana? Syaz ni, dia geram dengan anak kau. Nak jumpa. Nak jumpa Aden. Tunjuk Aden sikit. Comel. Hai. Dek. Comel dia hai. Boyfriend. Dia hai lah. Tu kawan-kawan ni ke? Khadijah ke? Kawan-kawan Ijaz. Oh. Yelah, bye. Dah ada kawan. Ni kalau Nanti pergi. dah boleh cakap puas. Saya nak borak. Jadi respon. Ibu. Macam mana? Kau tu dengarlah. Ibu. Dia tak dengar. Hailey kalau nak main yang ini baik. Kalau kat rumah nanti Abang Mitan sekejap je layan, lepas tu dah. Meko memang langsung lah tak layan. Nami. Kenapa? Nami. Teganglah yang ni baik. Ni baik. Dia dah biasa dah tu. Dah biasa kena tepuk. Ya, abang mama selalu buat dia. Ni kulit lemak dia. So ni guys, ini import Jepun. Salmon raw. Sos. Lemak dia berlipat-lipat. Ya Allah, perut dia sedapnya. Sana Nami, sana. Geram. Eli nak. Tahun depan. Hello. Yeay, dapat berjumpa dia. Ancient boynya. Ni lah. Dia tengok kamera. Baby. Pandainya. Salam aunty dulu. Salam. Oh, salam aunty. Salam. Handsome-nya. Oh, nak salam. Cepat salam. Hari ni kan nak pandai salam. Salam. Salam Aden, cium je Aden, tak apa. Tengok Mr. Handsome pula. Main sama-sama. Oh, lega ada kawan. Tak make mood. Berapa bulan beza dong? Dia lahir bulan 5. Aden bulan 2. 3 bulan lah kan? Oh. Dia pelik. Ya Allah, tak salam pula. Khadijah. Kita pun tak bersalam. Siapa nama ni? Fatin. Yang ni? Ira. Hai. Korang nak pergi mana tadi?
Diorang daripada KL diorang pergi konsert apa tu Febio tu. Semalam. Main kau. Ah. Apa kira konsert dah habis dah? Habis semalam. Oh, habis semalam. Pasal pagi. Semalam. Ellie okey tak Ellie? Bagus dah tak marah dah. Dia ambil tau. Pandai ke makan? Oh. Dah setahun 2 bulan. Hari ni genap 2 bulan. Dan kau buat apa? Sebab dia tengok Syaz kan macam diam je kan waktu pregnant dia kan. Selalu macam bila Syaz nak ada anak ni kan tunggu. Lepas tu sampai kita Oh, kita tengok macam rupanya ada peminat. memang follow lah. Oh. Memang nak tengok. Dia minta Ijah boleh tak patah balik pergi rumah Ijah. Ada Syaz. Jadilah gathering kat sini. Meet and greet. Orang ni di bawah dia kat atas kan. Tak apa dong. Buat je semua sendiri. Rumah Aisyah. Rumah Syah. Tak apa tu. Buat je rumah Aisyah. Okey. Kawan-kawan balik dah. Hai. Ya Allah. Mariam, ni kita dah sampai. Ada order ke? Baby betul Ada order. Lepas tu dia kata apa ni? Oh ingat kan ni dah mengandung. Betul lah ni. Ni baby. Dah sampai dah babynya. Hai, baby girl. Ha, baby Umi. Comel lah. Malu. Adik Mariam. Allah dah hantar dek. Kata nak baby. Kenapa malu-malu? Ke sebab kawan ramai? Terkejut kot tiba-tiba ada baby. Tak terkejut jadi beramai rumah ni. Kan? Malu-malu ni. Ke baby punya mana? Hai Mariam. Jam. Mariam salam aunty sayang. Salam Malu aunty, nampak tadi tu. Semua salam. Dia kawan Umi pergi Thailand. Nampak tak anak-anak introvert. Uyo. Cantiknya. Lawannya. Frog. Nak pegang? Nak pegang sini je. Wih, beraninya dia. Dia memang suka. Wih, ada lagi ke? Wih, dia ambil macam mainan weh. Dia kalau kata terlepas dia ambil kan. Dia bawa ni atas habis terlepas. Dia nak tunjuk dia bapak dia. Aisyah kat dalam, Aisyah kat bawah. Simpan je lah terus. Kena tunjuk habis. Wow, so cute. Ni pun excited. Tunjuk baby. Frog. Ah, Frog. Hailey first time tengok frog dekat-dekat. sentuh je. Bagi dia pegang sayang. Tengok Mahal ke musiknya ni? Sebab Takut. 700 Satu. ekor. Ya Allah. hari tu mati kan Jeko kan. 500 gol. Kita macam drama boleh terbang. Kita kan menggeram dia bela bila jangan lah. Nak terkejut sana. Lagi Abi Mariam pulang. Cantik wangi dia. Ngacak. Ada berapa total musim? Ada Ni maksudnya patutnya dia 6 ekor tapi. So, seekor tu dagun 5 lah tinggal. Tinggal Oh. Ali ni Salah. nak tak. Yes, ini kira macam lucky fan lah. Dapat jumpa Hailey dapat salam kau. Weh, ya dah. Jumpa depan-depan dah. Fan meeting. Yang ini kenapa? Ini dok condol. Semua orang peluk baby manusia je. Aku tak ada siapa nak peluk. Itulah. Extrovert betul lah kucing ni. Ha? Kucing extrovert ni. Syah, sekarang baru dia happy kan ramai orang ni. Ha. Cepat main. Ya? Main korang main. Tiba. Tak salah lagi. Amuat lah adik. Kenapa Hailey tengok siapa? Kenapa Hailey? Sayang bagi Kenapa? dia tengok gecko pula. Oh nak tengok kau. Adik ambil Oreo dek. Adik dia ambil Oreo. Kena scan dulu. Water dia. Jangan kacau. Main, Mariam pegang water dia. Minta balik water dia. Tak, masalah semua melekat ni. Ni melekat. Ini melekat. Dia nak main lah. Tapi dia ni takut. Tengok tu. Okey. Mak dia takut. Hailey dah lah nampak macam dia. Soft je macam Mana nasi makan tak lagi ke? Umar, meh sini Umar. Bagi Meh sini. pegang sayang. Pegang tak lah kot no. Umar dah pegang. Studio. Oh. Terus meriah Syah rumah. Dia tu kata budak dah balik kita tak boleh borak. Tadi je kita borak. Mariam gecko. Oh, macam tu ha. Ni. Ha, tu dia. Ular berani. Nah, ha. Katak dia berani tak. Hailey macam ni lah. Tengok je. Dia belajar Syah. Nanti kan nanti kat Kat rumah ni. Dia pelik sekarang dia macam ni. Tisha cakap macam Cucu. Oh, ni. Ini mengajar ni. Ellie jangan serap ya benda ni semua. Okay, are you okay? Ni ibu pegang
Boleh ke tu? Oh, nak turun. Lembu. Nampaknya last step dia nak turun tu. Allah, macam ni kita shortcut. Wih. Okey. Dah sampai. Comel lah. Nak juga? Nak juga. Jom. Pandai. Tak elok sangat. Itu kenapa termenung je? Jangan kawan ramai tu. Tengok Mariam pandai layan. Ramai-ramai nak murid dia tetap tak ada kelas lagi. Ya. Ramai-ramai. Okey ke tu? Tati. Dija ada tiru. Dia cakap. Dia macam pada. Comel lah. Comelnya. Dia makan apa tu? Adik keluarkan. Celotik. Adik jangan dekat-dekat sangat, Andy takut. Cuitnya. Kita nak pergi taman dengan kawan-kawan. Oh, macam ni dia jadi mak-mak, ada anak. Pergi bawa anak-anak pergi taman. Seronok lah macam ni. Me love. Hailey suka pergi taman. Tengok tu. Mana? Sini. Pokok madu tu madu. Pokok madu. Babysitter. Thank you. Weh, yang tu laju Dengan mulut Weh. Dah jauh dah tu kat situ Comel lah. Ada saya nampak orang 20 anak dah 3/4 badan ni, tengok saya. Ya doh. Tak sesuai. Weh, sikit lagi Syah sikit lagi je Syah. Dah sama tinggi. Syah Mariam terjatuh tadi. Saya kena dokong tu. Monyok dia. Ih, besar juga kerusi dia yang ni. Ni, tenggelam Hailey. Besar sangat lah. Ke awak yang kecil ni? Dia tak takut. Dia tak takut. Cuma ni lagi besar tau. So dia macam lagi selamat. Oh, yang kat sana. Dia kecil sikit. Oh. Yang itu kesian. Yang tu kesian. Dia gelak. Tengoklah Khadijah dah penat dah muka dia. Makeup cantik-cantik cair juga. Kau tengok beza 3 bulan je budak ni. Ni si Eden nampak. Ini Hailey. Relax je. Pilihlah korang nak yang mana. Apa cerah? Lagi. Tapi so far okey lah sebab anak perempuan kot no. Senang sikit. Oh, laju macam tu. Okey. Apa tu? Laju sangat. Yang budak ni dah macam mewarna aku tengok. Ya. Cipat lah ni. Cipat. Tahu tak masa dia botak kan, kawan dia ejek dia tau. Lepas tu dia cakap, Umi, kawan iji rumah botak. Iji. Ejek. Okey. Sabah ke? Oh, kalau Sabah iji ke? Dia macam pendek jadi pindik macam tu. Kalau Sabah, pergi bah. jadi pigi. Sabah adik. Sabar. Buaya dia lagi selesa lah untuk dia. Ya, boleh pindah sini. Boleh lah. Boleh Rumah lah. belakang Syah. Promote lah guys, suruh Syaz pindah kampung ni. Kita orang ada Aeon. Aeon 2 tingkat. Kita dah paling hype dah. 10 minit habis round. Tak ada kedai guys kat Aeon. Cepat. Tak naik pun tepuk tangan. Cepat. Okey. Pegang ni. Okey, cik try. Belajar. Lah, dia lembikkan diri. Okey, cepat. Ali kan pandai panjat sofa. Okey, kaki sini. Dia gaskan. Dah boleh dah tadi betul. Okey. Go. Oi, adik ni dah macam Spiderman lah turun bangunan. Ya. Nak cakap kat dia, come. Cakap lah dengan dia ke tepuk. Buat hal dia je. Betul. Orang nak interact dengan dia, dia buat tak nampak je kan. Andainya. Okey. Jom. Tati. Alamak, lubang. Alamak. Okey. Susah. Okey. Tati. 1, 2, 3. Okey. Jangan. Nak pergi sini nak? Nak pergi mana? Sana balik. Okey, jom.
Ni minum susu. Okey. Minum susu. Semua Minum susu. Ni kenapa bangun ni? Alah. Ya Allah. Dah macam nursery Alhamdulillah. Macam nursery. Okey, penat. Tak nak dah. Dah penat? Dia minum. Dah dia nak kakak punya. Susu Mariam punya bagi. Betul lah macam pusat nursery lah weh. Dia tak kena bagi tidur. Jangan. Kakak minum. No. Pusat nursery Ni. Ini kenapa ni? Ini pun minum lagi. Dia macam tak tahu beza ni ke. Peekaboo. Cepat main dengan Kak Mariam. Peekaboo. Baby tu ada. Dia kalau duduk atas tu maksudnya dia sayang. Oh ya, dia macam okey. Mak dah ni dia punya. Comel. Mana Aisyah? Ya Allah, comelnya. Manja je. Nak kakak ke? Tapi tak boleh. Awak dah memang kakak. Macam mana? Awak nak sulung. 8:30 dah. Timing untuk pulang ke rumah. Tengok Nami. Baik je daripada tadi. Nami Shu baik. Lala handsome boy. Baik boy. Dia tengah prep Hailey main patung guys. Patung. Dia dah check dah. Fuyo. Hailey ni waktu tidur Hailey tau. Kan diorang tidur ke 8 kan kan? Aisyah pun tidur kelas. Aisyah tidur ke 8. Bangun ke 3. Oh wow. Memang solat tahajud terus. Semenjak jemput. Oh ya? Saya jemput dia penat jalan kan. So dia balik lepas maghrib tu terus tidur. Oh. Jadi Aisyah mesti bangun awal. Lepas tu Aisyah terus jalan rutin tu Aisyah rasa macam bagus. Best lah rasa macam ada 28 jam. Siang tak ada nap ah? Tak. Best ni Syah. Paling nap. Kalau nap kacau lah. Malam tak boleh tidur. Okay, jom balik jom. Kita kena tidur pukul 8. Kena tidur pukul 8. Ibu kena tidur pukul 8. Jom. Bye Mariam. Cantik Mariam ni. Thank you Syah sebab datang. Thank you. Korang jangan meminta-minta ya. 3 tahun sekali je kita jumpa. Tapi next time kita jumpa bukan di Malaysia. Bukan. Dah letak pressure dah. Tak boleh cancel Anak-anak tak ada lah kan masa tu? InsyaAllah. Tak ada tak ikut. Tak ikut. Ya Allah, anak ada. Anak ada. Duduk dengan bapa. Okay. Wangi betul budak ni. Korang kalau jumpa dia depan-depan. Wangi. Syah, thank you tau Syah. Welcome. Thank you for coming. Thank you. Kalau Syah tak datang, dah bila dah kita jumpa. Harapnya banyaklah momen aku dapat capture, boleh simpan memori kenangan ini. Aku ni lagi berapa ni, 21 minit lagi nak sampai rumah. Tidur je kecil tu, bangun ke tidur? Tidur. Okay, bye korang. Kesarang ni. Ni anak dia claim tapi tak boleh aku kulit lain. So guys, dia tidur kat Aisyah. Kita orang bersembang, bunyi cengkerik sampai dia tertidur. Jarang. Hisap waktu dia keluar. Hailey jarang tau macam ni. Aisyah, ni first time tau. Dia tidur sampai macam ni Syah. Serius lah. Ni petanda ke? Ada baby ke dapur aunty? Aisyah ni petanda. Jangan lah. Nanti kalau sang single line nangis. Ambil selfie cepat Syah. Selfie suruh dia bangun. Kena update ni kat social media. Kita orang tengah sembang, aku sanggup stop kejap. Simpan kenangan. Selalu kalau korang tidur ke ni macam mana? Letak je kat baby cot dia. Kena gelap ke? Ke tak kisah? Tak. Jom. Okay.